Ni tak sejuk sangat sebab dia dah tengah hari. Sekarang pukul 1. Nampak? Pukul 1 dia makin tak sejuk. Dah tengah hari kan. Jadi itulah dia. Honor. Thinnest tablet at 4.8mm with an industry-leading 3K OLED display and true PC class productivity. With Magic AI 2026 edition, at just 1.37 kilograms, it's packed with a mighty 92 watt-hour battery and a stunning 3.1K OLED display. We deliver true-to-life color accuracy. And like functional gaming, where Agentic IA enables effortless productivity even for Apple users. Ladies and gentlemen, display extended wirelessly anywhere you work with zero lag and zero hassle. For file editing on the world's most versatile, accessible with no workarounds required. The world's first one-tap bridge for Mac and iPhone. Simply tap your Mac to share files. It's so fast, it feels like actual magic. You know and love. Noise control, pop-up animations, and a helpful find feature now work seamlessly. One unified notification sharing across your V6, iPhone, and Apple Watch. Sekarang kita nampak Honor Magic V6 ada dekat sini. Ada juga Apple Watch, ada juga iPhone 17 Pro Max. Tak lupa juga ada MacBook. Okey, MacBook. Kenapa semua benda ni ada kat sini termasuk iPad? Sebenarnya nak tunjukkan macam mana Honor Connect berurusan dengan semua ni. Jadi jom aku tunjukkan. Jadi sekarang ni yang pertama dia akan tunjukkan macam mana dia screen share dengan Honor Magic V5. Okey, nampak tak? Okey, nampak tu. Dia sebenarnya screen share tau. Okey. Jadi dia sebenarnya kau boleh tarik lah. Okay, tarik sini, pergi ke sana. Gempak. Itu yang pertama. And the second one is okay, jadi yang kedua dia akan buat benda lagi menarik, iaitu dia akan mirror dengan Magic V5. Okay, nampak tak? Dia tarik macam tu. Okay, 1, 2, zas. Nampak Screen Honor Magic V5 dekat mana? Ini dekat MacBook tau. MacBook, bukan laptop Honor. Jangan salah faham. Ini adalah MacBook. Dan nampak tak macam mana dia boleh control phone ke MacBook. Memang menarik. Jadi menunjukkan ekosistem Honor dengan Apple makin matang sekarang. Jadi itu sajalah video aku pasal Honor Connect, iaitu ekosistem Apple dan juga Honor dah pun bertemu lagi senang sekarang ni. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Beli Honor tak?